Asalnya 7 tahun lalu hanya sekadar hobi, namun minatnya menghias rumah dengan pelbagai barangan antik serta barangan terbuang itu kini menjadi menjana pendapatan. Rumah yang dinamakan Mutiara Klasik itu menjadi tumpuan buat Raja Sehari mengabadikan kenangan indah hari bahagia mereka. Kisah pemiliknya dikenali sebagai Pak Udo itu mewarnai segmen Potret Inspirasi. Bertempat di Taman Anggerik Kuala Pilah, rumah Pak Udo atau nama sebenarnya Muhammad Nur Abdullah sememangnya dihiasi pelbagai barangan klasik termasuk yang berusia lebih 100 tahun. Kongsinya, rumah terbabit mula mendapat perhatian sejak keluarga terdekatnya mengambil gambar sebagai kenangan sebelum tular di media sosial. Ramai yang menghubunginya untuk mengabadikan kenangan terindah di rumahnya itu, termasuk pengantin luar dari Negeri Sembilan. Bermula macam ni asal-usulnya anak buah Pak Udo ambil gambar ke rumah ni. Lepas tu tak sangka pula bondo ni ialah dihebah-hebahnya. Jadi ramailah orang tanya boleh tak nak ambil gambar pengantin rumah Pak Udo. Tak ada salah dah. Menurutnya, kesemua barangan mempunyai nilai sentimental tersendiri. Selain dari barangan luar negara, tidak kurang juga ada yang dikutip di tong sampah atau jalanan. Barang rumah Pak Udo ni ialah ada je barang klasik yang kebanyakannya barang-barang daripada peninggalan arwah mak dan bapa Pak Udo lah. Dan ada jugalah barang kutip-kutip tu di rumah Pak Udo ni lah. Sementara itu, pasangan pengantin yang ditemui ketika mengadakan sesi fotografi menzahirkan keterujaan mereka melihat perhiasan serta pelbagai barangan antik yang terdapat di kediaman berkenaan. Saya memilih rumah ni sebabkan lain daripada yang lain, unik, banyak barang-barang antik. Saya pun suka barang-barang antik dan kat sini sangat kemas, sangat cantik. Pertama sekali bila saya datang masuk kat rumah ni dia sangat unik sebab pelbagai barang antik yang ada kat sini. Contohnya macam telefon yang saya tak pernah nampak ada kat sini, macam itulah. Okay, bagi saya untuk photoshoot dekat sini agak unik sebabnya dekat tempat lain tak ada. Contohnya dia macam rumah tapi macam museum, macam tu. Museum untuk barang-barang antik.